Jimmy, malam ni aku nak pergi terawih. Sejak bila engkau rajin nak keluar malam? Sejak aku dengar lepas terawih ada moreh. Lepas kata ada bubur lambu, kuih, teh tarik. Hadoi, kau pergi sebab nak ibadah ke? Sebab nak makan? Dua-dualah. Tapi aku ada masalah besar. Aku tak tahu mana masjid. Aku dah pusing kampung 3 kali tak jumpa langsung. Apa dia? Lah, kau cari macam mana? Aku follow bau makanan. Aku nampak rumah ada bau sedap. Aku ingat masjid. Rupanya rumah kenduri. Adoi, ni yang orang kata, perut dulu baru otak jalan. Kau hantar aku pergi masjid malam ni, boleh? Boleh, tapi jangan sesat masuk rumah orang lagi. Tapi kalau rumah tu bagi aku makan, salah ke?